Alhamdulillah, ketam bottle milk dah siap. Yang ni pula kawan-kawan, kita buat ketam goreng tepung kawan-kawan. Okey, ni alhamdulillah dah masak sotong sumbar. Okey, untuk menu seterusnya, cikgu nak buat tom yum kawan-kawan. Siapa pernah masak menu ni? Ni sedap ni kawan-kawan. Ni adalah pucuk betik, kita akan goreng. Kita letak sedikit dengan isi kerang. Untuk resipi seterusnya, ni adalah masak lemak ketam. Cikgu letak kepas dan juga cikgu letak cendawan hitam. Sedap ni. Jom kawan-kawan ikut video cikgu. Sekilo 15 je. Ada sotong kurita kan kawan. Baru cikgu nampak. Kita ingat cikgu nak belilah sotong kurita. Bagi peminat tiram tengok kan kawan. Ada tiram ikut saiz harga RM5, RM4, RM3. Ni kerang kan kawan. Kerang banyak. Kalau suka berlangkas, ada berlangkas kan kawan. Siput letak RM1,000. Wow, harga ketam sekilo 20 kan kawan. Okey kan kawan, untuk ketam ni cikgu borong semua kan kawan. Kita dapat ada special. Jadi kan kawan, yang ni lagi murah kan kawan, sekilo 15. Okey kan kawan, yang ni cikgu dah sampai Seremban. Sampai hujan kan kawan, cikgu rebus kerang. Okey kan kawan, cikgu rebus kerang ni fresh. Lepas tu kan abang tu ada bagi cikgu sos. Jadi kita petang-petang ni kita makan kan kawan. Cikgu sepinggan, cikgu sepinggan. Dan kita simpan untuk Daniel sikit kan kawan. Alhamdulillah. Sedap ni kan kawan. Kerang fresh ni biasanya diisi dia manis sangat. Alhamdulillah. Kan kawan masih ingat lagi tak kan cikgu ada balik kampung, cikgu ada beli ketam dan juga sotong kurita kan kawan. Yang ni jenis kecil. Okey, yang ni cikgu nak buat mi rebus kan kawan, cikgu nak makan. Cumanya mungkin ada yang tanya cikgu kenapa kalau cikgu buat masakkan mi rebus atau apa-apa pun cikgu tak suka kopek kan kawan. Sebabnya cikgu tak nak air dalam ketam ni kan kawan, nanti dia keluar. Biasanya kalau macam ni dia punya air tak keluar kan kawan. Okey, yang ni nanti kita nak makan dengan mi. Malam ni kita makan mi lah kan kawan, kita buat mi rebus. Okey, yang ni sedap ni kan kawan. Kalau kita makan kat kedai tak tahulah cikgu berapa harganya. Sebab cikgu pernah makan ni kan kawan, sotong kurita ni harga dia agak mahal. Jadi yang ni kita perhati kan kawan. Beli sendiri, kita masak sendiri. Dekat pasar besar Sekijan, cikgu beli sekilo RM15 je kan kawan. Kan kawan, yang ni udang lipan. Siapa pernah makan udang lipan? Sedap kan kawan kalau kita buat masak sup kan kawan. Macam cikgu buat ni, cikgu masak sup serai. Memang sedap kan kawan. Ratah dia pun sedap. Makan dengan nasi sedap. Makan dengan mi pun sedap. Ni nama dia udang lipan kan kawan ni. Sedap ni kan kawan. Wah, berasap-rasap kan kawan. Kan kawan masih ingat kan cikgu ada beli sotong kurita. Sotong kurita ni cikgu beli banyak kan kawan. Jadi separuh cikgu buat sambal, separuh cikgu buat mi, cikgu buat mi rebus. Dan cikgu ada separuh lagi kan kawan. Untung kan kawan, balik kampung kali ni cikgu dapat beli sotong kurita ni kan kawan. Sebenarnya kan kawan, cikgu dah lama nak teringin nak makan sotong kurita ni. Rezekilah bila cikgu balik kali ni, cikgu dapat pula. Harga pun murah kan kawan. Sekilo hanya RM15. Okey, untuk menu seterusnya, cikgu nak buat tom yum kan kawan. Dalamnya ada ketam, ada sotong kurita. Lepas tu cikgu ni letak siput kepah kan kawan. Okey, kita masukkan. Ini sedap ni kan kawan. Kuah dia manis ni. Okey, yang ni kita buat tom yum seafood kan kawan. Sedap ni. Ini semua fresh kan kawan. Cikgu beli masa cikgu balik kampung. Serai ni daripada rumah mak cikgu kan kawan. Kita buat tom yum seafood. Ini kan kawan, kalau kita beli tak tahu berapa harganya kan kawan. Jadi kita buat sendiri. Yang ni cikgu nak buat sotong sumbat kan kawan. Dalam ni cikgu letak pulut, kita letak bawang merah, bawang putih, kita letak daun pandan, cili dan kita akan letak santan. Siapa pernah makan kan kawan? Untuk harga sotong ni kan kawan, masa cikgu beli sekilo 26. Kalau kita beli 2 kilo 50 kan kawan. Yang tu harga yang kita boleh dapat lah dekat pasar besar awam Sekincad. Tapi kalau saiz ni cikgu beli dekat Seremban lain kan kawan, harga dia lebih mahal.
Okey, ni alhamdulillah dah masak sotong sumbat. Okey, rupa dia macam ni kan kawan. Ni sotong sumbat. Nanti cikgu ambil satu. Kita nak tengok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu ambil ya. Yang ni cikgu sumbat dia dengan pulut kan kawan. Cikgu ambil yang paling kecil lah. Okey, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia macam ni kan kawan. Dia ada pulut. Cumanya yang ni cikgu buat dia pedas sikit. Sebabnya kita masak dengan sotong kan kawan kan. Macam ni. Sotong sumbat pulut. Siapa pernah masak menu ni? Ni sedap ni kan kawan. Ni adalah pucuk betik. Kita akan goreng. Kita letak sedikit dengan isi kerang. Untuk menu seterusnya, ni adalah bunga betik kan kawan. Cikgu masa balik kampung tu, cikgu ada beli bunga betik ni. Cuma video cikgu tu terpadam kan kawan. Bunga betik ni cikgu rebus tadi dengan asam keping. Ni ada sedikit ulam kawan. Ni ulam paku rawon. Nanti kita akan masak ni kan kawan. Kita akan goreng dengan bahan ni bawang merah, bawang putih, cili merah, cili padi sedikit, belacan sedikit. Dan juga cikgu letak udang kering. Nanti cikgu akan campurkan dengan bukan pucuk betik, dengan bunga betik ni kan kawan. Dan yang paling best kita akan letak kerang. Sedap ni kan kawan, kita ratah. Sedap. Untuk menu ni kan kawan, boleh simpan dia lama sebabnya kita goreng dia punya bahan-bahan ni sampai kering. Lepas tu bunga betik tadi tu pun cikgu dah rebus. Kita akan goreng dia sampai kering-kering kan kawan. Jadi bila kita makan dengan nasi panas, memang sedap kan kawan. Okey, kita masukkan betik tadi kan kawan. Bunga betik kan kawan. Sebelah tangan pegang kamera, sebelah tangan kita masak kan kawan. Sedap ni. Okey, kita nak kacau dulu. Nanti baru kita akan masukkan dengan kerang. Okey kan kawan, bunga betik ni nampaknya dah garing kan kawan. Dah sebati dengan semua bahan. Yang ni kan kawan cikgu tabur kerang. Yang ni cikgu tak buat banyak lah kan kawan. Okey, nanti cikgu nak kacau. Untuk menu ni kan kawan, bunga betik goreng ni letak pula kerang. Lepas tu dia memang ada masin. Okey, cikgu tadi kan goreng dia dengan ikan bilis tadi. Ni ratah pun sedap kan kawan. Makan dengan nasi panas pun sedap. Nanti cikgu angkat. Rupa dia macam ni kan kawan. Bunga betik. Sedap ni. Kan kawan boleh cuba. Kalau rumah kan kawan banyak bunga betik, kawan boleh buat ni. Buat banyak-banyak. Goreng sampai garing. Sedap kan kawan. Untuk resipi seterusnya, ni adalah masak lemak ketam. Cikgu letak kepas dan juga cikgu letak cendawan hitam. Sedap ni. Jom kan kawan ikut video cikgu. Kan kawan, ni antara resepi yang cikgu suka kalau masak ketam. Cikgu masak lemak kan kawan. Yang ni cikgu masak lemak. Dan warna hitam-hitam ni adalah cendawan kan kawan. Cendawan hitam. Yang ni sedap kan kawan. Cikgu masak lemak. Dan sebenarnya dekat bawah ni cikgu letak dengan siput kepas kan kawan. Ni. Jadi kita hari ni masak lemak ketam dengan siput kepas. Okey kan kawan, yang ni menu seterusnya. Tadi kita ada buat ketam buttermilk. Alhamdulillah kan kawan dah siap. Yang ni sedap kan kawan, dia berlemak. Sebab cikgu letak dia tadi telur masin. Okey, cikgu ambil bahagian kuning dia je kan kawan. Dan juga kita ada letak susu. Dan juga letak mentega ataupun margarin Jadi yang ni sedap kan kawan. Panas-panas kita makan dengan nasi. Ini adalah antaralah menu kesukaan anak cikgu kan kawan. Okey, untuk menu seterusnya cikgu nak cuba buat ketam masak buttermilk kawan. Okey, yang ni bahan-bahan dia cikgu letak bawang merah, bawang putih, cili dan juga cikgu letak mentega ni kan kawan. Okey, sebelah ni cikgu goreng dia punya ketam kan kawan. Okey, yang sebelah ni cikgu goreng ketam. Nanti kita akan campurkan ketam ni dekat dalam ni. Okey kan kawan, untuk proses seterusnya cikgu dah masukkan ketam. Cikgu nak kacau sikit bagi dia sebati. Wangi kan kawan bau dia. Untuk proses seterusnya nanti cikgu nak masukkan susu. Okey, yang ni cikgu nak masukkan susu kan kawan. Dia baru dah rasa lemak-lemak manis tu kan kawan. Okey. Okey kan kawan, yang ni ada telur masin. Cikgu ambil bahagian kuning je kan kawan. Dia barulah sedap kan kawan. Dia ada rasa lemak-lemak, ada rasa masin-masin sikit. Dan kita nak bagi dia pekat sikit dia punya kuah. Alhamdulillah, ketam buttermilk dah siap.
Ketan goreng tepung kan kawan. Yang ni paling best. Cik tak suka buat ni. Lepas tu ratah kan kawan. Sedap ni. Makan pula panas-panas. Alhamdulillah kan kawan, cik telah selesai untuk buat video kali ni. Sekadar perkongsian kan kawan. Tu antaralah menu-menu yang cik ta buat. Okey, sempena cik ta balik kampung tu hari, cik ta beli hasil laut dekat Sekincang kan kawan. Kalau kawan suka dengan video cik ta, boleh bantu cik ta tekan like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi.